Assalamualaikum dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Melukis bersama Pok Cik OPG. Okey. Episod lepas lah kita belajar melukis muka di belah tepi. Dan sebelum tu kita belajar melukis muka di belah depan. Dan kali ini, okey, harap-harap Pakcik harap orang simpan dia gambar abang lukis kepala tu ya, muka tu. Sebab apa? Episod kali ini kita tak nak dia biar botak macam ni, kesian botak kan. Kita nak bagi dia ada rambut pula. Ni kesian dia botak kecil sikit, botak ni. Jadi episod kali ni kita nak bagi dia ada rambut pula. Okey, jadi kita nak belajar melukis rambut. Okey, lukis rambut style apa? Okey, untuk episod kali ni kita ambil rambut yang simple je, yang tapi selalu common dalam cerita anime. Apa tu? Rambut pacak-pacak. Rambut. Okey. Jadi tanpa membuang masa, pastikan semua pensel dah sah, kertas depan mata. Okey, kita jom kita lukis sama-sama. Okey, kalau kita lukis rambut ni first kali, ini macam biasa, garis pelan-pelan, buat garis. Bagi muka di tengah dua-dua, tapi tak payah tarik sampai ke bawah. Buat agak-agak situ boleh lah. Buat garis tengah dua. Atas sikit di bulu kening ni, buat garis macam ni. Dua garisan macam ni. Boleh nampak. Okay. Alright, macam tu lebih kurang lah. Okay, apa pun garisan ni nak apa tu? Kan rambut korang dekat dahi tu, nampak rambut nak start tu kan? Itulah tanda dia. Okay. Jadi tu tanda dia. Jadi apa kita buat mula-mula? Okay, kita nak buat rambut simple je. Lepas tu ini korang buat simple-simple je. Macam ni. Kita buat pacak macam ni. Kita buat 1, 2, 3, 4 sebelah sini. Buat sini 1, 2, 3, 4 sebelah sana. Dah nampak rambut macam tu kan. Okey. Lepas tu kat bawah ni kita buat 2, 1, 2 macam tu. Sorry. 1, 2. Nampak? Senang je kan? Tak susah. Lepas tu dari telinga ni pula, sampai ambil agak-agak dekat sini, tarik satu garis betul-betul kat hujung telinga sini lah, telinga atas ni, tarik sini. Dah selesai tu, ambil kita padah. Dah tak botak dah. Okey, jadi kita buat macam ni. Kita dah buat macam ni kan. Okey. Tapi kalau selalunya tak apalah, rasa dia pakcik tak nak buat style depan kat dia. Itu complicated pula rasa je. Jadi kita nak buat simple je. Okey. Dah macam tu. Okey, jadi sekarang bila dah buat ni, kita betulkan line ni elok-elok buat macam ni. Kita okey pelan-pelan, pelan-pelan macam pakcik. Okey, pelan macam pakcik. Gitu. Buat sebelah tu, betulkan line tu elok-elok je. Kalau kat sini pun sama. Sini pun sama. Buat line tu elok. Atau kat sini pun kita betulkan line ni. Tengok kalau rasa macam tak balance tu, betulkan sikit. Agak-agak lah bagi sama kiri dengan kanan tu. Kita buat line ni. Okey, line ni. Okey, dah siap. Okay, biasa kita
betul-betulkan kita punya lukisan. Kalau macam tak lawa, garis tak lawa, terpadam balik, kita buat balik. Jangan takut. Kita pilih-pilih ni buang-buang. Okey. Itu dah kepala kat atas tu. Itu dan bawah ni pula kita betulkan macam ni. Betulnya pada padaman dan lain-lain yang kita tak perlukan. Line ni terbaik sangat pula. Pacik mukis balik Okay. Alright. Okey, dah selesai. Kita pun ambil pensel, kita colorkan ni. Jadi color rambut hitam. Kita color. Kau color elok lah. Pakcik main cincai je. Tapi kau buat elok. Color lah rambut ni. Soal pula rambut pakcik buat ni. Tak apalah. Lama pakcik diam lah. Nak color rambut je punya panjang. Okey, dah habis tu. Okey, kita tekan sikit. Okey, jadilah rambut untuk muka depan. Jadi kau mesti tengok pula kenapa pakcik tinggalkan ada muka tepi. Sebab kita nak buat tu rambut untuk muka tepi. Okey, rambut untuk muka tepi lah. Tangan buang masa. Lebih kurang macam tadi. Cuma pakcik suka mulakan rambut belah tepi ni, pakcik suka mulakan buat garis line ni dulu. Buat macam ni dulu. Buat pelan-pelan macam ni macam tadi lebih kurang macam tadi kita buat kat depan ni, tapi ni kita buat kat sini pula. Okey. Lepas tu ikut pakcik pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni macam tu Boleh nampak bentuk dia? Ni pakcik jarakkan sikit jauh daripada tengkorak dia. Nanti kita tengok macam hasil. Okey, dah habis kan? Habis, kita padam garis ni. Pun dah tak botak dah dia. Tadi dia botak kan. Ni pun dah tak botak dah. Kita betulkan garis ni dulu. Ni. Tengok. Buat elok garis ni. Ni kecil tambah sikit. Pakcik adjust sikit-sikit ni apa tu. Okey. Dah selesai. Dan macam tadi juga, kita pun color lah rambut ni. Kita color ke rambut ni.
Okey. Sikit lagi. Alamak. Dah kocok muat dah pula. Apalah, kala je lah. Korang punya mesti lagi kemeh pakcik. Sini. Sikit lagi. Sikit. Wah, model tu. Ini. Macam biasa, sebelum baik kita kemah-kemah sikit kita perlu lukisan. Mana lain-lain yang macam tak cantik tu, betul kan? Jadi oi. Betul sikit. Episod ni nampak macam laju sikit pakcik lukis je. Tak apa. Tidak disengajakan. Kalau kata pakcik buat laju sangat, pause dulu. Cuba lukis dulu. Atau bawa ikut. Dah siap dah. Dua kepala. Muka tepi dengan muka depan kita sekarang ni dah ada rambut. Okey, siapa yang berjaya buat sampai takap ni? Bagus, tepuk sikit. Okey. Jadi itulah dia. Topik untuk episod kali ni, iaitu rambut. Nak buat rambut. Dan episod akan datang mungkin kot pakcik plan kot nak buat rambut style lain kot. Gantung lah, tengok macam mana. Kalau kata pakcik pun tak tahu nak buat muka, side muka yang paling susah ke, ataupun kita nak buat lukis style rambut dulu. Tak apalah, pakcik tengok lah macam mana pun. Nanti pakcik fikir-fikir, korang tengok nanti episod lepas macam mana. Okey lah. Cukup je lah untuk episod kali ni. Yang ni pakcik nak cover kali ni. Episod lepas, pakcik terima gambar orang lukis, nak tunjuk apa dia punya progress kan. Dia punya lukisan dia, pakcik ada komen sikit-sikit. Harap-harap komen tu guna untuk korang. Dan pakcik tengah usahakan satu cara untuk korang boleh hantar gambar ataupun gambar lukisan korang yang korang lukis tu kepada pakcik. Tapi pakcik tengah fikirkan cara yang terbaik dan paling selamat untuk korang. Jadi korang tunggu-tunggulah. Nanti kalau katakan pakcik dah jumpa cara tu, video akan datang, pakcik akan cerita macam mana korang nak upload video tu ataupun hantar video tu pada pakcik. Okey. Jadi sampai sini je lah. Okey. Terima kasih kerana menonton. Tak harap apa yang pakcik ajar kali ni berguna dalam perjalanan korang untuk belajar melukis. Dan sehingga kita bertemu di episod yang akan datang. Okey, bye.